Okey, kalau tengok kepada komen tu dia tanya kenapa perlu pantang kan. Okey, untuk 1000 kilometer pertama, normally kilang selalunya dorang akan bagi minyak hitam yang biasa untuk masuk dekat motor baru sebab dia bagi korang running dulu motor tu dalam 1000 kilometer pertama. Bukan korang tak boleh lock throttle, boleh je lock throttle tapi bukan masa yang lama. Okey, bukan masa tu panjang sangat. 10 kilo korang lock throttle tak boleh. Kalau boleh lagi baik kalau jalan town korang pakai semua gear. Gear 1 hingga gear 6 tu korang guna. So lebih baik jalan town lah bila buat pantang ni. Tapi kalau korang jalan highway, korang lock sekejap lepas tu lepas. Janganlah lock lama-lama. Itu je sebenarnya. Tapi kalau korang memang lenjan motor tu untuk 1000 kilometer pertama, janganlah 1000 kilometer baru korang first service. Dalam 500-600 kilometer korang dah servis dah. Okey, sebenarnya lebih awal lebih baik. Sebab tu ada yang tukar minyak hitam keluar kedai terus tukar minyak hitam. Bagi aku agak rugi sebab korang boleh pakai minyak hitam tu. Ada yang kata kilang dah lenjan motor tu. Memang betul kilang dah lenjan motor tu, tapi untuk suggestion. Ikut orang juga sebenarnya. Kalau korang tanya lain-lain orang, lain dia punya cara pantang larang dia untuk 1000 kilometer pertama. Sebab itulah bila apa-apa motor 1000 kilometer pertama kena first service. Bersebab lah sebenarnya.